Semua nak jadi mutawif ke? Percaya pada diri masing-masing? Ustaz tidak menjanjikan saya bulan dan bintang. بتعقد ليه في حياتك سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل. Yang pertama adalah orang yang memberi markah dan CD, lontaran ataupun intonasi. Apakah datang Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam sangat sedih. Nabi berbuah kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah. Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan seramai 70,000. 70,000. Rasulullah ke sana berjalan kaki, menggunakan tenaga baginda ke sana berpeluh, naik berpeluh, turun berdarah. قول يا ربنا عبدك يا الله راضي بقضائك وعدلك يا الله اعقلها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Persembahan dalam kumpulan dapat champion tak, dapat markah penuh. Saya tengok macam semua dapat markah penuh tadi kan. Ini saya nak dengar tu lah kan. Okay. Yang kedua apa? Kita nak membimbing jemaah, betul? Okay, jadi pembimbing mutawif hebat, maksudnya pembimbing mutawifah yang hebat. Dekat sini saya tambah lagi, selalu nak pergi dia tiap tahun dan dia nak pergi percuma, angkat juga tangan tu. Okay. إيمانك فين فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صلي على النبي وتبسم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Tahniah dan syabas kepada semua alumni SPHU batch yang ke-22 yang telah menghabiskan journey dalam SPHU selama 3 bulan, Masya Allah. Dan ini adalah momen yang sangat-sangat indah, insya-Allah, untuk sama-sama kita lalui bersama untuk kejayaan anda di masa depan. Perjalanan 1000 batu bermula daripada langkah yang pertama dan insya-Allah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat meneruskan kerjaya dan juga pengorbanan perjuangan anda dalam industri haji dan umrah. Salam kejayaan bersama dengan AMTC.